Bukannya beliau bertanya contoh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sewaktu menyembelih anaknya Ismail, beliau bermusyawarah dengan Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Allah Ta'ala Ismail berkisah juga. Allah Ta'ala Ismail pada Allah kira-kira betul. Dukun Nabi Ibrahim Nabi Ismail. Wahai Ismail ya bunayya anni tara fil manam. Sesungguhnya aku melihat dalam tidurku anni adbahuka aku menyembelih kamu fanzur madza tara. Maka fikir bagaimana pendapat. Ya ayah yang bijaksana. Allah nak melakukan sesuatu berhubung. Dan bekerja berhubung. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu. Karena Nabi Ibrahim Allah kemudian langsung juga kain bersembelih murah banget. Karena dia bersembelih di rumah kambing. Dia berdoa, dia berdoa di dalam Allah. Sehingga manusia berkali-kali dikut oleh Nabi Ibrahim yang lagi hanya diikuti oleh seandainya Allah dulu baru berdoa. Kalau Allah diuji di dalam Allah Anisa diuji. Maka dulu oleh Allah, dulu tunaikan oleh Allah. Allah Ta'ala Ismail kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhi berada di atas Bukitanya Kembali pun cara-cara pada berkata Ismail ya Allah wahai bapakku ifqal ma tu'mar kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah min as-sabirin. Engkau akan mendapatkan aku insyaallah daripada golongan orang-orang yang sabar. Dunia hanya ada muda dan sedikit contoh. Contoh kalau sahaja Ismail yang Allah betul. Beliau senantiasa membantu, beliau senantiasa mendorong anak membantah musibahnya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul saya. Bukan betul. Asal Allah reda, asal Tuhan reda,